Dan aku makan 5 keping sebiji semangkuk Milo ais berharga RM9 So kita akan sambung selepas hujan dah reda. Dia lagi 20 minit dia nak sampai. Hujan dah reda sikit. Yes, 7 km lagi guys sampai. Tapi kereta laju-laju, tak relax roda. Bandar Kuala Selangor tak silap aku. Entahlah bandar dia. Air pasang ke? Ya weh, air pasang lah. Basah, sejuk, lapar. Satu set mat. Memang satu set. Penambang. Village vibe. Air bakar weh. Fuh, baik. Pasal ni lah je. Terima kasih. Ni ikan banyak Ikan puyuh, ikan geli, ikan sepat, lampan. Ikan darat orang panggil. Sebab apa ikan darat? Sebab waktu banjir dia naik ke darat. Beratur mat. Ramai tu. Betul pelangi Macam mana perjalanan? Perjalanan kita hari ni agak banyak rest. Kerana hari ni kita ingat nak pergi jauh, tapi sebab hujan ini dekat Kuala Selangor.
dekat apa nama warung apa? Dimyati roti canai Pelangi. Mana ada Dimyati? Tak ada. Mana Dimyati tu? Okay guys, so kita orang semua dah siap makan Alhamdulillah. Sampai kedai tutup, kita orang duduk kat sini. Yang nampak gaya memang akan meredah hujan sekali lagi So next kita akan pergi ke Pantai Remis untuk sesi fotografi dan seterusnya. Lepas tu bergerak pulang lah ke rumah masing-masing. Ha? Plug and play. Satu lebih. Jalan kampung. So overall makanan dia sedap. Macam-macam perisa roti canai kau boleh dapat. Ada durian, ada apple, keladi, strawberry, jagung dengan roti kosong lah. So harga dia memang agak berbetulan. Aku makan 5 keping, sebiji semangkuk Milo ais berharga RM9 Oh, tapi memang kenyang gila lah. Memang terlampau-lampau kenyang ni. Hantar motor ni macam syahdu malam berlagu sepi merinding lawan dalam taman hati. Gitu. Semakin gelap. Tapi tak apa, dah on the way balik. Dia jangan on the way pergi je macam tadi. Sungai Buluh. Okay guys, hujan sudah turun. Hujan sudah mulai turun. Nampak kat depan tu? Kat depan tu dah putih-putih guys. Sudah putih-putih dekat depan tu. Bersediakah anda? Petronas? Petronas? Apa dia? Ni minggu ni kau. Dia pasal-pasal hujan-hujan ni. Ada sejuk.
Petronas Jeram.